Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi Majlis yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Guru Mursyidil Am dan seterusnya yang berusaha saf-saf kepimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah Tuhan masih bagi sedikit kederat pada saya untuk berdiri di sini sebagai ahli PAS. Walaupun dikecam hebat kerana terlibat dalam iklan GST, tapi Alhamdulillah saya masih istiqamah dengan PAS. Walaupun tak berbai'ah. Saya dipanggil ke sini kononnya mewakili golongan seni. Sebenarnya saya tidak mewakili mana-mana golongan seni pun. Kerana saya dah tak terlibat dengan kegiatan seni ini lagi. Tetapi sebagai mantan seniman kononnya dan dipanggil untuk bercakap tentang permasalahan seni dalam negara kita, lalu saya bersetuju. Sebenarnya cerita seni dalam negara kita ini tidaklah seindah glamour, seglamour yang tuan-tuan lihat. Tidaklah seindah segemerlapan bintang-bintang yang bercakrawala di angkasa raya. Kerana kalian semua tidak banyak yang berpeluang untuk menerobos terus ke dalam kehidupan penggiat seni di negara kita. Sebenarnya golongan penggiat seni, saya tidak tahu seni lukis, saya tidak tahu itu bukan kerana saya bukan itu. Tetapi penggiat seni macam saya, pelakon-pelakon, pekerja-pekerja filem, adalah golongan yang benar-benar terinaya, tertindas dan diperkotak-katikkan. Tetapi kita tidak ada pilihan, terpaksa terima kerana life must go on. Tuan-tuan tidak tahu bahawa pelakon tidak ada EPF, tidak ada SOCSO, tidak ada insurans dan tidak mempunyai satu jadual kerja yang spesifik. Tidak 8 jam, kadang-kadang dia bekerja sampai 16 jam, kadang-kadang dia bekerja sampai 48 jam. Ini sebenarnya. Dan sebab itulah tuan-tuan sering terbaca dalam akhbar bahawa pelakon ini terlantar di rumah sakit mengharapkan bantuan. Penyanyi ini, ya, keluarga tidak ambil berat duduk di rumah orang tua. Keluarga ini merayu untuk dapat PPR. Ini realiti sebenarnya. Tetapi apa yang digambarkan kepada kalian semua adalah yang indah untuk didengar. Cantik untuk dipandang. Ada juga segelintir yang macam itu ada. Tetapi peratusan yang besar adalah kelompok yang saya cakap tu tadi. Kenapa ia berlaku begitu? Saya harap kepimpinan boleh ambil poin ini. Pertama, amalan yang digunakan pakai zaman penjajah di Singapura dulu masih berterusan sampai ke hari ini. Hak cipta. Hak cipta karya itu sendiri didesain zaman Shaw Brothers di Singapura itu dulu. Allah yarham P. Ramlee dan rakan-rakannya buat filem bagi dengan P. Shaw Brothers dan lepas itu dapat sekian bayaran tak dapat.
Dan filem itu diulang tayang sampai dah kelabu, dah tak nampak kan dah. Stesen masih bayar kepada pemilik hak cipta Shaw Brothers, kalian semua tahu. Yang sepatutnya pergi kepada penggiat itu tadi. Ini yang perlu dirubah. Kemudian ceritanya pula yang lagi satu yang menarik. Penggiat adalah pekerja. Penerbit dan stesen TV adalah majikan. Pekerja dengan majikan. Pekerja, majikan, majikan. Ada lagi satu majikan. Yang ini penerbit swasta. Macam Metroweb, macam beberapa syarikat. Ini penerbit swasta yang membuat produk dan jual pada TV station. Dan golongan-golongan ini mempunyai, orang kata, good contact, very fair, very good relationship dengan TV station. Jadi dia buat hak ni dalam set, kena buat habis dah. Ini amalan-amalan yang ada selalunya. Walaupun channel-channel TV station itu bertambah, tetapi kalian akan tengok orang tu. Kalau kita rajin buang masa sikit tengok dia punya subtitle penutup tu, syarikat tu. Dan kalau kita cuba duduk lagi, cerita macam tu. Ini cerita Melayu, ini khususnya Melayu. Lalu tak heranlah kalau bapa menteri tak tengok cerita Melayu. Kalau isteri menteri tengok cerita Korea. Dan lebih malang lagi kalau kepimpinan PAS pula tengok cerita Arab. Lalu ke mana nak kami luahkan rasa ini? Jadi saya merasakan bahawa dasar penyiaran kebangsaan itu harus dirombak kembali. Harus disemak, diguna pakai ini bukan saja untuk kepentingan penggiat seni, malah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kerana kemasukan filem-filem asing yang tidak terkawal telah merosak minda anak-anak muda kita. Sekarang kalau azan, tak apa, tak usah tak azan, biar dulu. Tutup azan, kita tengok no. Gegar Baganza. Orang yang umurnya sama saya masih boleh berdangdut. Dan ada pula orang menangis kalau dia kalah. Kesian kat dia. Astaghfirullahalazim. Kita tidak boleh marah kerana TV station dia menyaga, dia jual. Apa yang boleh dia jual, dia akan jual. You nak mati, you punya hal. You nak mati, you punya hal. Tak ada apa-apa. Kerana dia menyaga. Perlukah kita akan salahkan dia? Tidak perlu. Apa yang perlu kita buat? Ialah bila kita ada perjuangan yang macam ni, kita lantunkan suara kita supaya anak cucu kita, zuriat kita tidak terosak dengan agenda-agenda yang macam ini. Ini yang perlu kita lakukan. Ketiga, bila saya kata pekerja ini, penggiat seni adalah pekerja, majikan pembikinnya, dan majikan yang lebih besar, TV stationnya. Jadi kita terikat dengan kontrak producer. So sekarang macam saya bekerja dengan satu syarikat, siapa-siapalah. Kita ambil lah Yusuf Aslam, tapi Yusuf Aslam sebenarnya baik. Saya juga ambil kerja Yusuf Aslam. Saya terikat dengan kontrak dia. Saya cuma boleh bonding in verbal. Oh saya nak ini, tetapi not in black and white. Saya tidak boleh counter balik agreement saya macam ini, tidak. Dan Yusuf Aslam pula terlibat dengan kontrak RTM. Jadi kalau Yusuf Aslam nak untung sikit, dia kena buat ke RTM, dia dapat untung sikit, dan dari untung itu dia bayar kita sikit, artinya berapa saluran tu tulis.
Jadi kerana artis ni dilahirkan sebagai artis yang punya ego, sombong, tidak mau menyusahkan orang, lalu cerita-cerita sebenarnya tidak nampak. Kerana isu yang lebih titik beratkan oleh masyarakat, dia hijrah, dia ni dulu tak pakai hudung, dah sekarang pakai hijab, dah hijrah. Bagus dah. Tiba-tiba 2 minggu tukar hijab pula. Dah balik ke asal. Ini remeh-temeh ini. Ya walaupun tidak remeh-temeh kerana ini akidah. Tetapi ini sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Kenapa Black G begini? Tidakkah ini kerana desakan hidup juga? Kerana kalau dia pakai, dia tak boleh job. Dia tak boleh job, kereta nak kena tarik. Rumah sewa nak kena pulang. Anak nak pergi sekolah. Yang lain tak ada. Bukalah hijab sekejap. So diviralkan, dia ni dah buka hijab. Nah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu apa yang berlegar di sekitar kita terlampau sedih. Sedih sangat. Hak cipta yang masih diguna pakai zaman penjajah. Kontrak kerja yang tidak keseragaman. Dan kemasukan filem-filem luar yang tidak ada kawalan. Tuan-tuan sekarang ni duduk pegang remote je. Nak tengok Korea, nak tengok Hindustan, nak tengok Hindu, kali Governor Penang dia kata dia suka tengok gambar Hindu. Masa dia jadi Menteri Penerangan, dia cakap saya lebih suka cerita Tamil daripada drama Melayu. Masa tu dia Menteri Penerangan. Bayangkan sendiri. Jadi kalau dia tengok cerita Tamil, isteri dia tengok cerita Shah Rukh Khan, siapa nak tengok cerita kita? Tuan-tuan juga tak tengok cerita kita. Lalu kisah kita didengarkan, dibaca dalam akhbar-akhbar. Alangkah malangnya kita. Jadi sini saya dengan rendah hati mohon, kalau tuan-tuan rasa simpati dengan golongan artis, supaya dia orang masih boleh berkarya dalam landasan yang betul, tidak lari akidah. Saya kata kita perlu ada satu majlis dialog bersama. Supaya saya panggil golongan-golongan yang terlibat secara terus untuk kita bercakap, kita tanya bagaimana masalahnya. Apa yang perlu ni. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.